Hai, selamat datang ke tutorial penggunaan e-wallet Touch and Go. Jika kamu belum install application Touch and Go, kamu boleh guna referral code kami AZ2DTN. Okey, benda yang pertama kamu kena buat ialah kamu kena install aplikasi e-wallet oleh Touch and Go. So make sure kamu download e-wallet yang betul. Proses installation untuk aplikasi e-wallet adalah amat mudah. So dia adalah seperti aplikasi-aplikasi lain. Selepas installation dah complete, kita kena bagi permission untuk Touch and Go app. Benda yang pertama kita kena buat ialah kita kena create account. So account ini dia tied dekat nombor telefon kita. So kita key in nombor telefon yang untuk didaftarkan bagi penggunaan e-wallet. Okay, selepas itu kita kena verify OTP yang kita dapat dari SMS. Okay, lepas tu kita akan masuk OTP. Lepas kita dah masuk OTP, kita masuk 6 digit PIN. Kita kena ingat PIN ini sebab PIN ini akan digunakan semasa kita membayar dengan e-wallet. Lepas itu kita masuk security question pula. Untuk full name dengan ID, kita kena masuk full name yang dengan ID yang betul sebab kita kena verify e-wallet account kita kemudian. So kita kena pastikan IC yang number yang kita masuk dan email yang masuk adalah tepat sekali. Untuk referral code pula, kamu boleh menggunakan referral code kami, iaitu AZ2DTN. Selepas itu pendaftaran telah berjaya dibuat. Untuk langkah kemudiannya ialah verifikasi untuk akaun e-wallet. Bab verifikasi, kita kena klik top right corner account verification. Lepas itu kita akan dapat nama kita. Kita scroll ke account verification, tekan verify now. Lepas itu kita kena ambil gambar IC ataupun pasport kita. So sebagai rakyat Malaysia, saya rasa lebih sesuai kalau kita menggunakan MyCard. Kita kena allow permission untuk ambil gambar dekat e-wallet. Lepas itu kita ambil gambar depan IC kita. Pastikan gambar yang diambil adalah sharp dan jelas. Kita boleh retake kalau gambar itu kurang jelas. Itu semua maklumat ini akan dihantar kepada Touch and Go untuk proses verifikasi. So for proses verifikasi ini dia kurang dari 1 hari. Selepas verifikasi dah complete, kita boleh fully guna Touch and Go e-wallet kita. Untuk bab yang pertama, kita kena reload duit dekat Touch and Go e-wallet kita. Reloading boleh dibuat dengan dua cara, iaitu dengan credit card ataupun FPX online payment. Untuk reload wallet kita, kita tekan reload e-wallet. Selepas itu kita boleh masuk amount yang kita nak reload. So minimum amount ialah RM10. So saya akan reload 100 dengan penggunaan FPX online banking. Lepas itu kita akan masuk online banking kita, masuk semua details. Proses ini sama dengan seperti online purchase. So kita akan dapat tag, kita kena verify tag kita. So proses ini akan berjaya kalau semua dah okey. Selepas dah top up dekat e-wallet, kita boleh guna untuk membayar. Pembayaran e-wallet boleh dibuat dengan function scan ataupun pay. Untuk penggunaan scan ini biasa ada dalam kedai-kedai yang kecil. So dalam kedai ini counter dia ada QR code, kita akan scan
QR code untuk bayar dekat retail ini. Untuk penggunaan Pay pula, ini biasa adalah di chain-chain ataupun kedai-kedai yang besar seperti 7-Eleven ataupun di Speedmart 99. So untuk pembayaran pertama kita akan guna function scan. So kita klik dekat scan itu, kita scan QR code yang terletak di counter. So kita akan masuk amount yang kita nak bayar. Selepas itu kita tekan confirm. Kita masukkan PIN yang kita register. Selepas itu pembayaran berjaya dibuat. Untuk penggunaan Pay pula, kita tekan dekat Pay. So app security dia sudah block QR code saya. So dia selepas kita dah tekan Pay, dia akan keluar QR code. So retail store tu dia akan guna device dia untuk scan QR code kita. Selepas itu kita tekan OK, kita akan masuk nombor PIN kita. So pembayaran telah berjaya dibuat. Sila subscribe dan like jika tutorial ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.